Ipoh manis. Alhamdulillah. Kita ada satu persoalan kita nak tanya. Okey. Ni fakta atau auta mengenai Ipoh atau Perak ya. Agak betul Ipoh ni betul. Betul. 08. Okey, Aizah tanyalah. Orang Ipoh tak sombong. Fakta. Sebab orang Ipoh tengok hari ni. Sambutan nak bergambar dengan Pak Anies dengan Aizah kan. Dia kan ada perkataan dia, Ipoh Mali taklah sombongnya. Ipoh Mali taklah sombong. Anil, Haiza dan Muaz, Pagi on Point, setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Cool FM.